Pernah tak anda rasa sudah cukup usaha, tapi hasil yang diharapkan tak kunjung tiba? Kita sering tanpa sedar, berhenti di tengah jalan, lalu melepaskan peluang besar yang Tuhan sediakan. Ia boleh jadi satu kesilapan yang sangat merugikan. Dalam kitab 2 Raja-Raja bab 13, ayat 19, ada pengajaran penting. Nabi Elisa menyuruh Raja Yoas memukul tanah dengan anak panah, dan berfirman, "Kamu patut pukul 5-6 kali." Tapi malangnya, Raja hanya memukul 3 kali dan berhenti. Akibatnya, kemenangan penuh yang Tuhan janjikan telah terlepas. Kisah ini mengajar kita bahawa Tuhan mahu kita menyerahkan diri dengan sepenuh hati, bukan separuh jalan. Dia menghendaki kita tidak berputus asa, melangkah dengan iman yang teguh dalam setiap doa, usaha, dan pengorbanan. Jangan berhenti hanya kerana kita rasa sudah cukup. Kasih-Nya tak berkesudahan, dan Dia ingin kita menerima semua berkat-Nya secara melimpah ruah, dengan hati penuh iman, tekun dan pengharapan.